Anwar, jangan kelirukan rakyat, beritahu rakyat cerita yang sebenar. Itu kritikan pedas seorang pemerhati menyangkal kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa syarikat minyak negara Petroleum Nasional Berhad Petronas kini berstatus pengimport bersih net importer bahan api dan bukan lagi pengeksport seperti yang difahami sebelum ini. Menyifatkan kenyataan Anwar seolah-olah memutar belit rakyat, pemerhati berpendapat Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR itu seharusnya menceritakan perkara yang sebenar berhubung punca kenaikan harga bahan api petrol khususnya diesel dilakukan secara terburu-buru dan bukannya memperbodohkan rakyat. Sinis pemerhati, rakyat kini semakin cerdik kerana segala maklumat berada di hujung jari. Jadi apabila Anwar berkata sesuatu yang tidak berasaskan fakta, ia seolah-olah menunjukkan kedangkalan Perdana Menteri dilihat cuba berbohong kepada rakyat. Untuk rekod, berdasarkan hasil keputusan carian dan semakan di portal Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM, mendapati Malaysia merupakan negara pengeksport bersih minyak mentah, net exporter produk petroleum. Ditapis berjumlah 23.9 bilion ringgit, manakala pengimport bersih minyak mentah net importer produk petroleum ditapis berjumlah 22.7 bilion ringgit. Jurusuruh pemerhati berpendapat, kerajaan sepatutnya menjadi pelindung rakyat dalam menghadapi tekanan ekonomi dan ketidaktentuan global, bukannya terus menekan rakyat. Kritik pemerhati Anwar yang juga Menteri Kewangan yang menjelaskan keadaan mengapa Malaysia masih terdedah kepada tekanan bekalan tenaga global, meskipun merupakan negara pengeluar minyak sebagai alasan.